Terpulanglah pada tuan-tuan nak tukar bila minyak gearbox tuan-tuan. Nak ikut SC Bana pun boleh. Nak ikut kita punya. Ni nampak ni soalan kat atas ni. Ni. Banyak gila soalan yang berkisar, yang berkait dengan gearbox lah. Pertukaran minyak gearbox sebenarnya kan. Jadi macam ni lah tuan-tuan. Saya cerita pada tuan-tuan ni, kalau tuan-tuan perasan ayat saya cakap kalau nak menambah jangka hayat gearbox tuan-tuan, kita suggest tukar setiap 20,000 km. Dan kalau dah sampai 40,000 km, kita suggest tukar minyak gear dengan filter sekali. Kenapa service center cakap 80? Kenapa ada service center kata 50? Dia macam ni, dia terpulang pada tuan-tuan sebenarnya. Macam kita orang ni, memang kita orang workshop pakai gearbox. Jadi kita buka gearbox ni hari-hari. Hari-hari kita buka gearbox, hari-hari kita main dengan minyak gearbox. Dan dengan data-data yang kita ada ni, kita keluarkan satu SOP yang mengatakan kita suggest pertukaran minyak gearbox tu setiap 20,000 km. Kenapa saya cakap macam tu? Sekarang saya nak tunjuk kepada tuan-tuan, baru-baru ni kita tukar minyak gearbox sebuah Persona VVT. Kalau nak ikutkan brother ni memang diikut spek SC lah. Setiap 50,000 km ataupun 60,000 km, dia akan datang ke service center untuk tukar minyak gearbox dia. Tapi dia datang kepada kita disebabkan gearbox dia ada masalah. Kita keluarkan dia punya minyak gear tu, dan macam ni lah rupa minyak gear dia. Tuan-tuan tengok sendiri betapa hitamnya minyak gear ni dan betapa banyaknya abuk-abuk yang tak sepatutnya dalam minyak gear. Ini 50,000 km. Tuan-tuan bayangkan kalau tuan-tuan pakai sampai 100,000 km. Itu sebab kenapa dekat Transmatic ni kita suggest untuk tukar minyak gearbox tu setiap 20,000 km. Filter dan minyak gear setiap 40,000 km. Kesimpulan daripada video hari ni tuan-tuan, terpulanglah pada tuan-tuan nak tukar bila minyak gearbox tuan-tuan. Nak ikut SC Bana pun boleh, nak ikut kita punya suggestion pun boleh. Terpulang pada tuan-tuan, tepuk dada, tanya selera. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada masalah dengan kenderaan tuan-tuan, nak cek, nak servis, nak minta kita buatkan gearbox, overhaul gearbox, boleh datang ke Transmatic Automotive Section Belah Shah Alam ni. Terbuka hari-hari kecuali hari Jumaat. Dan kalau ada sebarang soalan atau pertanyaan, boleh klik link di bio. Jangan lupa follow, like, komen dan share Mechanic Transmission. Bye-bye.